Okey, cikgu nak tanya. Siapa tahu formula laju? Siapa hafal? Ingat lagi tak? Bagaimana kita laju? Okey, jarak bagi masa. Okey, bagus. Macam mana ni? Ada yang cakap darab, ada yang sebut bahagi. Macam mana kamu ingat? Macam mana kamu nak ingat? Macam mana kamu nak ingat graf laju merupakan jarak bagi masa ni? Okey, ada yang menggunakan kerotaan ini kata segitiga JLM. Okey, bagus. Okey, kat sini adalah JLM. Okey, J ni ialah just. Okey, just. L ini ialah love. Cinta. M ini merujuk kepada me. Okey? Merujuk kepada me. So, siapa yang lupa, kamu boleh menggunakan akronim. Okey? JLM ini ialah just love me. Okey? Just love me. Okey? Just, okey, untuk singkatan untuk jarak. Kita gunakan untuk jarak. Okey, L untuk love untuk laju dan me untuk masa. Okey, just love me. Okey, contoh sekiranya kamu soalan tu dia nak cari laju. Okey, bagaimana nak mencari laju? Apa yang perlu murid-murid buat menggunakan simbol segitiga ini? Just love me ni. Okey, so maksudnya kamu ambil jari kamu tutup dekat sini. Okey, kamu tutup dekat perkataan love ni. Okey, love lah. Kita nak cari laju kan? Okey, kita tutup dekat love. Okey, contohlah cikgu padamkan L ni. Okey, kita tutup yang ni. Sekarang kita nak selesaikan soalan berkaitan dengan laju. So, kita padam. Cikgu tutup yang ni. Okey, ibarat tutup lah. Okey, apa yang tinggal? J, okey, di ruangan ini. Okey, di ruangan ini. Okey, bahagi ni. Okey, merujuk kepada bahagi. So, jarak bagi masa. Okey, jarak bagi masa. Kalau nak cari masa. Nak cari masa pula. Maksudnya kamu tutup. Okey, kamu tutup M ini. Okey, kamu tutup masa. Okey, apa yang tinggal? Jarak bahagi laju. Okey, nak cari masa. Nak cari masa sama dengan jarak bahagi laju. Nak cari jarak. Okey, nak cari jarak maksudnya kita kena tutup jarak. Okey, kamu tutup. Cikgu pun tutup jarak. Okey, kita padamkan jarak ni. Okey, yang ini bermaksud darab. Okey, yang tengah-tengah ini bermaksud darab. Okey, jadi nak cari jarak sama dengan laju darab dengan masa. Okey?